Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Weekly Market Analysis untuk hari ini 2 Jun 2025. Jadi dalam segmen ini, yang pertama kita akan melihat apakah news atau berita yang telah menjadi headlines pada muktakhir ini. Seterusnya kita akan melihat data-data ekonomi dan finally kita akan melihat sedikit technical analysis, chart price action untuk beberapa pasaran utama. Untuk makluman kawan-kawan juga, segmen ini dibawakan oleh XM, platform perdagangan online utama trader-trader di Malaysia. So jangan ke mana-mana, stay tune. Semalam 1 Jun, Rusia dikejutkan dengan serangan paling berani oleh Ukraine dalam konflik yang telah berlalutan hampir 3 tahun ini. Ukraine melancarkan serangan drone terbesar mereka, menyasarkan 4 lapangan tentera Rusia yang jauh di dalam wilayah Rusia sehingga 3,000 km ke dalam. Serangan ini, operasi ini digelar Spiderweb. Ia mengambil masa lebih 18 bulan untuk dirancang secara rahsia oleh Perisikan Ukraine (SBU). Lebih 117 drone digunakan dalam serangan serentak ini, menjadikan ia operasi paling kompleks dan jauh pernah dilakukan oleh Ukraine ke dalam Rusia. Apa yang membuatkan operasi Ukraine ini sangat-sangat unik ialah drone-drone Ukraine ini diseruduk masuk ke Rusia secara rahsia melalui kontena tanpa dapat dikesan untuk beberapa ketika. Apabila tiba masa yang sesuai, kontena ini dibuka secara perlahan-lahan dari cara kawalan jauh, terus dilancarkan ke sasaran-sasaran utama iaitu pesawat pengebom strategik Rusia. Antara pesawat-pesawat Rusia yang musnah ialah Tu-95MS, Tu-22M3 dan A-50 iaitu tulang belakang armada pengeboman jarak jauh Rusia, termasuk pesawat yang boleh membawa peluru berpandu Rusia. Lebih 40 pesawat pengebom Rusia musnah ataupun rosak teruk. Ini menyebabkan kerugian jangka panjang kepada kekuatan udara tentera Rusia. Dari segi kos pula, setiap drone Ukraine ini dianggarkan bernilai antara $1,000, paling tinggi pun $20,000 dengan harga seunit. Dengan 117 drone digunakan, jumlah kos operasi Ukraine ini mungkin dalam sekitar beberapa juta dolar sahaja. Tapi kerugian Rusia sangat-sangat besar. Anggaran awal dari sumber Ukraine menyatakan kerosakan ke atas pesawat pengebom Rusia ini mencecah antara 2 bilion hingga 7 bilion dolar. Satu pesawat saja dianggarkan bernilai antara 100 juta dolar seunit. Presiden Ukraine Zelensky menyifatkan operasi ini sebagai cemerlang dan unik dalam sejarah ketenteraan Ukraine. Zelensky juga menegaskan kejayaan ini membuktikan kemampuan Ukraine untuk menyerang jauh ke dalam wilayah musuh dengan ketepatan yang tinggi. Di pihak Rusia pula, Rusia mengakui beberapa lapangan terbang mereka diserang dan beberapa pesawat mereka terbakar. Kejayaan serangan Ukraine ini dilihat sebagai satu penghinaan besar kepada pertahanan Rusia dan melemahkan kemampuan mereka untuk melancarkan serangan udara ke atas Ukraine. Yang lebih menariknya, serangan ini berlaku sehari sebelum rundingan damai pusingan baru antara Ukraine dan Rusia di Istanbul, Turki. Ukraine menuntut gencatan senjata penuh, pembebasan tahanan dan pemulangan kanak-kanak Ukraine yang dikatakan diculik oleh Rusia. Tapi dengan perkembangan terbaru ini, gencatan senjata mungkin menjadi lebih sukar. Apakah Rusia akan bersetuju untuk gencatan senjata ataupun Putin akan menjadi lebih agresif selepas pertahanan Rusia bobos dan dimalukan? Alright, jadi seterusnya kita akan lihat pula kepada data-data ekonomi. Jadi sebelum kita tengok data ekonomi minggu ini, kita review dahulu data ekonomi yang dikeluarkan pada minggu lepas. Jadi yang pertama sekali pada hari Khamis minggu lepas, data GDP yang dikeluarkan oleh US masih lagi menunjukkan angka GDP quarter 1 yang lebih rendah iaitu negatif 0.2%. Jadi ini dengan jelas kita dapat melihat bahawa ekonomi US juga sedang menguncup pada masa ini, walaupun penguncupannya adalah lebih baik sedikit daripada data sebelum ini iaitu negatif 0.3%, baik sedikit kepada negatif 0.2%. Seterusnya data inflation yang dikeluarkan oleh Japan dilihat juga agak menurun sedikit daripada 3.5% kepada 3.4% untuk bacaan tahun ke tahun. Seterusnya data inflation yang lebih penting untuk US ialah data core personal expenditure yang dilihat menurun daripada 2.7% kepada 2.5% untuk bacaan bulan April
tahun ke tahun. Next, kita ada data daripada China, data manufacturing PMI yang dilihat meningkat sedikit daripada 49 kepada 49.5 dan seterusnya data non-manufacturing PMI untuk bulan Mei dilihat menurun daripada 50.4 kepada 50.3. Jadi basically data yang keluar daripada China dilihat agak negatif pada masa ini. Begitu juga dengan data GDP yang dikeluarkan oleh US juga sebenarnya adalah data yang negatif. Seterusnya kita lihat pula data ekonomi yang akan diumumkan pada minggu ini. Secara sepintas lalu nampaknya banyak data ekonomi yang akan dikeluarkan oleh EU pada minggu ini. Anyway, pada hari Isnin hari ini kita akan ada data ISM Manufacturing PMI daripada US. Seterusnya esok ada data Caixin Manufacturing PMI daripada China dan juga ada ucapan daripada Bank of Japan Governor Ueda. Seterusnya kita juga ada data CPI, data inflation yang akan dikeluarkan oleh EU, dan pada hari Rabu ada data ADP Employment Change dan juga ISM Services PMI daripada US. Hari Khamis kita akan ada lagi data daripada China, data Caixin Services PMI dan juga pengumuman kadar faedah daripada ECB. Jadi pengumuman kadar faedah ECB ini adalah sesuatu yang sangat penting yang akan diperhatikan oleh pasaran. Pada hari Jumaat akan ada pengumuman data GDP yang juga akan dikeluarkan oleh EU. Seterusnya pada sebelah malam kita akan mendapat data yang sangat-sangat penting yang diperhatikan oleh pasaran, iaitu data non-farm payrolls yang mana NFP dijangkakan akan melemah sedikit daripada 177,000 kepada 130,000. Jadi data non-farm payroll pada minggu ini adalah sangat-sangat penting yang diperhatikan oleh pasaran kerana pasaran ingin melihat apakah kesan terhadap ekonomi US, especially-nya terhadap pasaran pekerjaan selepas Donald Trump melancarkan perang tarif. Jadi data NFP yang akan diumumkan pada minggu ini untuk bacaan bulan Mei akan menunjukkan secara keseluruhannya pasaran buruh, bagaimanakah keadaan pasaran buruh di US selepas daripada perang tarif yang dilaksanakan oleh Donald Trump. Pasaran equity US terutamanya Nasdaq 100 dilihat kembali semula membuat kejatuhan pada penghujung minggu lepas. Walaupun pada peringkat awal permulaan minggu lepas pasaran Nasdaq dilihat meningkat daripada paras 21,000 telah pun mencuba sehingga ke paras 21,800, tetapi pada penghujung minggu kembali membuat kejatuhan kerana Trump memainkan semula retorik trade war dengan China, di mana Donald Trump menyatakan China sabotage ataupun China tidak bersungguh-sungguh dalam negotiation ataupun perbincangan trade war dengan US, di mana Donald Trump mengatakan bahawa China masih menghalang ataupun mengenakan tarif yang tinggi untuk rare earth yang dieksport ke pasaran US. Jadi ini menyebabkan pasaran Nasdaq kembali membuat kejatuhan daripada 21,800 jatuh semula sehingga ke paras 21,050 pada penghujung minggu lepas. Jadi overall dari sudut sentimen pasaran dilihat berhati-hati semula dalam pasaran equity, especially-nya pasaran Nasdaq disebabkan dengan perkembangan terbaru ini. Alright, seterusnya sejak pembukaan pasaran pagi tadi, Nasdaq dilihat membuat kelemahan, jatuh daripada paras 21,300 pada masa ini berada di paras 21,220. Jadi berdasarkan kepada sentimen semasa ini, saya melihat berkemungkinan pasaran Nasdaq akan masih lagi terus boleh membuat kelemahan, maybe akan boleh jatuh semula mencuba paras low sebelum ini iaitu di paras 20,600, dan sekiranya kelemahan masih berterusan, maybe Nasdaq boleh jatuh sehingga mencuba ke paras 20,300. Seterusnya untuk perdagangan short term, saya melihat jika Nasdaq kembali mencuba paras di antara 20,300 sehingga ke paras 20,400 ini, maybe ini adalah kawasan yang baik untuk kita mencari buy entry semula di bullish momentum dalam pasaran Nasdaq kembali. Overall pada masa ini saya melihat kawasan di antara 20,200 sehingga ke paras 20,300 adalah kawasan support yang paling hampir, manakala kawasan resistance yang paling hampir adalah di paras 21,800 sehingga ke paras 22,000. Dengan pandangan short term saya agak neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bullish untuk pasaran Nasdaq. Alright, seterusnya kita akan melihat pula untuk pasaran gold XAU USD. Jadi sepanjang minggu lepas kita dapat melihat pasaran gold ini agak struggle untuk mencari direction, di mana gold hanya bergerak di antara paras 3,250 sehingga ke paras 3,350 sepanjang minggu.
Walaupun Donald Trump kembali meningkatkan retorik berkenaan dengan trade war dengan China, pasaran gold dilihat gagal untuk membuat peningkatan daripada berita itu. Jadi ini menunjukkan sedikit sebanyak gold berada dalam keadaan yang neutral ataupun sedikit bearish pada waktu ini. Seterusnya, kalau kita lihat daripada sudut teknikal, gold membuat lower high dan lower low sepanjang beberapa minggu ini. Jadi ini juga menunjukkan kelemahan dalam pasaran gold. Jadi seterusnya, pada pandangan saya untuk short term ini, kecenderungan saya untuk pasaran gold ialah berada dalam keadaan yang neutral tetapi lebih kepada bearish untuk short term ini. Pada pandangan saya untuk short term ini, sekiranya gold boleh membuat peningkatan mencuba paras 3,370 sehingga ke paras 3,400, pada pandangan saya itu adalah kawasan yang agak baik untuk kita mencari short entry dengan target semula ke paras 3,200 sehingga ke paras 3,150. Walau bagaimanapun, sekiranya ketegangan geopolitik seperti trade war antara US dan China ataupun perang di antara Ukraine dan Rusia kembali membuat peningkatan, mungkin ini boleh memberikan sentimen yang agak bullish untuk pasaran gold. Tetapi dalam keadaan semasa ini, saya melihat gold masih lagi berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bearish untuk short term ini. Alright, jadi finally kita akan melihat pula untuk pasaran Bitcoin, BTC USD. Jadi Bitcoin yang telah membuat rally demi rally daripada bulan April, iaitu daripada paras 74,000 telah pun memecahkan all time high 111,000 sehingga ke paras 112,000 pada penghujung 2 minggu lepas. Jadi pergerakan ini memang sangat-sangat strong bullish daripada Bitcoin. Walau bagaimanapun, pada pertengahan minggu lepas, penghujung minggu lepas, Bitcoin kembali membuat kelemahan again kerana retorik ataupun peningkatan semula trade war di antara China dan US. Jadi itu menyebabkan pasaran Bitcoin membuat kelemahan, jatuh daripada paras 110,000 sehingga ke paras 103,000, 102,800 pada penghujung minggu lepas. Seterusnya, sejak pembukaan pasaran pagi tadi, Bitcoin dilihat membuat sedikit kelemahan, jatuh daripada paras 106,000. Pada masa ini telah pun berada di paras 105,300. Jadi overall pandangan saya berdasarkan keadaan semasa ini, saya melihat pasaran Bitcoin adalah berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bullish. Jadi untuk short term ini, saya melihat ada dua kawasan yang berpotensi untuk kita mendapatkan entry untuk perdagangan swing trading. Yang pertamanya ialah sekiranya Bitcoin jatuh ke paras 101,000, mungkin ini adalah kawasan yang lebih baik untuk kita mencari buy entry semula. Ataupun sekiranya kelemahan berterusan, Bitcoin boleh jatuh sehingga ke paras 95,000 sehingga ke kawasan 96,000. Itu juga merupakan kawasan yang baik untuk kita mencari buy entry untuk perdagangan swing trading. Overall untuk short term ini, saya melihat pasaran Bitcoin berada dalam keadaan yang neutral tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap bullish. Alright, jadi itulah perkongsian analisa untuk minggu ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran, dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja, especially-nya dengan ketidaktentuan global. Finally, semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.